Hai semua, hari ini kami nak berkongsi tentang satu kedai makan, iaitu kedai makan Check In. So, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya bersama Check In, kedai bagi Check In ini. Hari ini saya nak tanya Check In beberapa soalan. Boleh perkenalkan diri Check In? Nama saya ialah Ain Atikah binti Aidil Munawir. Saya berusia 25 tahun. So, sebagai kedai saya Check In adalah nama saya lah. Saya buat A. Saya buat in sebab Check In orang datang masuk ke kedai. Boleh saya tanya, apakah menu-menu yang ada kat kedai? Antara menu-menu ni biasa standard lah. Tak ada buat masakan panas. Masakan panas tu macam kedai Thailand lah. Apa-apa saja masakan panas, macam mie goreng ke, ada sama lah macam dekat kedai Thailand. Lepas tu kita ada masakan Belau. Macam dalam sini tu kita pilih antara masakan Belau. Masakan Belau ni adalah daripada nasi campur. Budak boleh pilih sendiri untuk ambil. Kedai kat sini kita hampir ada dalam 20 jenis belam. So dari segi ayam, sayur, semua tu. Signature dekat kedai ni lah kan. Antara signature menu yang ada, antara banyak-banyak lauk ni adalah nasi ayam geprek ataupun penyet. Sebab kenapa? Salah satu student kan senang nak makan yang kemungkinan sebab kita ni dekat Jawa sikit, suka pedas dan simple. Kadang kita tak nak pun makan lauk-lauk waktu petang kan. So kita lagi prefer nak nasi ayam penyet ataupun ayam geprek. Dan kemungkinan dengan harga yang affordable dan murah. Dengan harga RM6 budak dapat ayam goreng, nasi putih, dapat tahu, tempe dan juga sambal. Kat situ kemungkinan lah dijadikan sebagai satu signature untuk kami dan juga minat untuk student datang beli kat kami. Apakah hasrat puas Check In kepada kedai? Hasrat saya untuk kedai ni lah. Macam saya berharap lah akan lebih ramai student yang mengetahui kedai saya ni. Sebab kedai ni baru beroperasi pada bulan 1 hari tu. Saya baru dapat kontrak kat sini lah. So saya harap pun saya dapat meneruskan kontrak yang lebih lama supaya saya dapat membekalkan makanan itu kepada semua pelajar lah dengan harga yang murah. Seperti yang dikatakan oleh Cik Ain tadi, kedainya menjual begitu banyak pilihan makanan dan minuman dan kami memilih salah satu menu signaturenya iaitu ayam gepuk. Kedai makan Check In terletak di Cafe KZ iaitu sangat strategik kepada para pelajar. Kami menaiki bas untuk pergi ke sini dan berjalan beberapa meter dari bus stop KAB. Kedai makan ini juga terletak berhampiran dengan gelanggang KZ. Jadi jangan tunggu lagi, jom singgah Check In.